Ada perkongsian penting pasal masalah dalaman rumah tangga, terutamanya bab hubungan suami isteri yang tiba-tiba down atau dingin. Ini bukan masalah biasa, ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Punca utama gangguan, 1. Gangguan jin jantan atau jin betina. Ada jin yang suka salah seorang pasangan dan dia sabotaj hubungan intim tu. 2. Sihir pemisah. Ada orang hantar sihir nak bagi pasangan mudah bergaduh atau terus dingin. 3. Rumah sudah ada gangguan, bilik tidur tak dibersihkan secara syifa, jadi jin buat sarang kat situ. Macam mana nak tahu terkena gangguan tu? Gatal-gatal badan atau alat kelamin tak berfungsi secara tiba-tiba sebelum atau masa bersama. Hilang mood tiba-tiba. Rasa berat, sempit, tak selesa dalam bilik tidur. So macam mana ikhtiar rawatan? 1. Guna produk bidara. Wajib ada gel bidara feminin, jadi pelincir ketika bersama, dan minyak bidara intim, sapu kat pinggang, leher untuk tenangkan emosi. 2. Amalan zikir, 3 kul, sebelum bersama, baca, tiup ke tapak tangan, kemudian sapu ke seluruh tubuh, sambil berdoa minta dilindungi. Kalau sendawa lepas baca, ulang lagi sebanyak 3 kali. 3. Buat mandian dan semburan ruang, guna mandian ais wangian 7 telaga, 3 hari berturut-turut, dan sembur bilik dengan air wangian sambil baca surah Al-Baqarah ayat 137. Hasilnya, Alhamdulillah, pasangan yang dirawat dah hilang, hubungan jadi mesra balik, dan gangguan jin tu dah tak berani kacau lagi. Kunci dia, jaga emosi terutama emosi marah dan sedih. Nak order? Sila klik link di ruang komen.